sempena tahun baru ataupun sempena hari raya Aidilfitri yang akan datang ini, saya telah pun mengarahkan KTM untuk memberi perkhidmatan kereta api servis kepada laluan daripada Ipoh kepada Besar. Saya dimaklumkan bahawa perkhidmatan ini boleh mula pada hari besok bagi dua servis, 2 train up and 2 train down, daripada Ipoh ke Butterworth ke Padang Besar, and 2 train down daripada Padang Besar ke Butterworth dan Butterworth ke Ipoh, for the existing service lah. Kita boleh mulakan perkhidmatan kerana track telah pun mendapat kelulusan daripada SMART, dan kita boleh gunakan track dengan existing rolling stock yang ada lah.